Mengapa keluli tahan karat tidak berkarat? Hai peminat kejuruteraan, pernahkah anda terfikir mengapa sesetengah periuk, sudu, garpu atau bahkan struktur bangunan yang terdedah kepada hujan tidak berkarat seperti paku biasa? Jawapannya terletak pada satu bahan yang revolusioner, iaitu keluli tahan karat. Di sebalik ketahanan ini terdapat gabungan tepat unsur kimia, satu fenomena yang dipanggil pasifasi dan sejarah penemuan yang hampir berlaku secara tidak sengaja. Tapi sebelum itu, apa sebenarnya keluli tahan karat? Secara asasnya, keluli tahan karat ialah aloi logam yang berasal daripada besi dengan satu bahan utama iaitu kromium. Sementara keluli biasa mengandungi terutamanya besi dan karbon, keluli tahan karat memerlukan sekurang-kurangnya 10.5% kromium dalam komposisinya. Selain unsur lain seperti nikel, molybdenum atau titanium. Formula ini bukanlah secara rawak kerana kromium telah menyelesaikan salah satu masalah terbesar manusia, iaitu kakisan. Tetapi, bagaimana ia ditemui? Ceritanya bermula pada awal abad ke-20 di Sheffield, England. Pada tahun 1913, ahli metalurgi Harry Bradley sedang mengkaji aloi yang tahan haus untuk laras senjata api. Semasa ujian, beliau mendapati bahawa satu sampel dengan 12.8% kromium tidak berkarat walaupun terdedah kepada ajen menghakis. Harry menyedari bahawa aloi itu berpotensi bukan untuk senjata tetapi untuk peralatan makan kerana pisau dan garpu sering menjadi mangsa karat. Pada tahun 1915, beliau mempatenkan aloi itu yang dinamakan sebagai keluli tahan karat. Tapi, apa yang berlaku pada peringkat kimia? Rahsianya terletak pada pembentukan lapisan pelindung yang tidak kelihatan. Apabila kromium yang terdapat dalam keluni bersentuhan dengan oksigen di udara, berlaku tindak balas spontan seperti dalam formula di skrin. Hasilnya ialah satu lapisan ultra nipis kira-kira 3 hingga 5 nanometer oksida kromium 3 yang melekat pada permukaan logam. Lapisan ini adalah lengai, tidak larut dalam air dan yang paling penting, boleh membaiki dirinya sendiri. Ini kerana jika ia tercalar atau rosak, kromium di bawahnya akan segera bertindak balas dengan oksigen membentuk semula penghalang itu sekali lagi. Dan lapisan tidak kelihatan ini yang mengasingkan besi daripada kelembapan dan oksigen menghalang tindak balas pengoksidaan klasik seperti yang kita boleh lihat di skrin. Gimana? Sebacaan terakhir ini ialah karat biasa hidroksida besi 3 yang akhirnya menjadi berliang dan mengelupas, mendedahkan lapisan baru kepada serangan kakisan. Sekarang, jika keluli tahan karat adalah simbol ketahanan dan inovasi, mempunyai kerjaya dengan ciri-ciri yang sama adalah impian ramai orang. Tetapi, bagaimana keluni tahan karat dihasilkan? Prosesnya bermula di dalam relau elektrik atau relau oksigen asas, di mana besi tuang, sekerap keluli dan aloi dicairkan. Pada kira-kira 1600 darjah Celsius, kandungan karbon dikurangkan dan unsur seperti kromium dan nikel ditambah. Langkah kritikal ialah penyahkarbonan vakum yang mengeluarkan gas terlarut untuk mengelakkan kerapuhan bahan. Seterusnya, aloi itu dipadatkan dalam bentuk jongkong atau plat yang dilaminkan secara panas dan sejuk serta dirawat haba untuk melaraskan sifat mekanikal. Akhir sekali, proses pasifasi dengan asid nitrik menguatkan lapisan oksida kromium. Namun, selain kromium, komponen lain juga penting. Nikel menstabilkan struktur kristal austenit, meningkatkan keplastikan dan ketahanan terhadap asid dengan peratusan antara 8% hingga 10%, seperti contohnya dalam keluli American Iron and Steel Institute 304. Penambahan molibdenum meningkatkan ketahanan terhadap clorida seperti air laut dengan membentuk oksida kompleks, seperti trioksida molibdenum. Dengan peratusan antara 2% hingga 3% seperti dalam keluli American Iron and Steel Institute 316. Apabila terdapat lebihan karbon, terbentuklah karbida kromium yang mengurangkan kromium bebas yang tersedia untuk pasifasi. Sekarang, dengan penggunaan unsur penstabil seperti titanium dan niobium, dalam keluli seperti American Iron and Steel Institute 321, unsur-unsur ini akan mengikat karbon, mengelakkan pemendakan karbida. Tetapi ketahuilah bahawa walaupun keluni tahan karat boleh berkarat kerana ia juga mempunyai had.
Di persekitaran dengan kepekatan klorida yang tinggi seperti kolam renang yang disalinkan atau kawasan pantai, ion klorida boleh menembusi lapisan oksida kromium dan menyaktifkan kawasan tertentu menyebabkan apa yang kita panggil sebagai kakisan lubang atau kakisan titik. Atau jika dikimpal dengan cara yang tidak betul, haba boleh membentuk karbonat kromium di tepi butiran, mengurangkan kromium di kawasan tersebut dan menyebabkan kakisan antara butiran. Oleh itu, memilih aloi yang betul adalah sangat penting. Di mana keluli tahan karat American Iron and Steel Institute 304 biasa digunakan dalam peralatan rumah, tetapi American Iron and Steel Institute 316 bukan 316 digunakan di pelantau laut. Tetapi, apakah warisan ciptaan ini? Daripada pisau bedah pembedahan hingga reaktor nuklear, keluli tahan karat telah merevolusikan sektor-sektor kritikal. Dalam bidang perubatan, biokesesuaiannya, hasil daripada pasivasi, membolehkan implan yang selamat. Dalam industri makanan, ia mengelakkan pencemaran akibat kakisan. Di loji, ia tahan terhadap wap dan tekanan tinggi. Malah seni juga mendapat manfaat. Di mana atrium bangunan Chrysler di New York telah bersinar selama 90 tahun dengan lapisan keluli tahan karat. Hari ini, penyelidikan memberi tumpuan kepada super alloy seperti keluni duplex atau austenitic ferritic yang menggabungkan kekuatan mekanikal tinggi dan ketahanan dalam persekitaran yang ekstrim. Tetapi prinsipnya tetap sama, di mana satu penghalang mikroskopik oksida hasil daripada kejeniusan kimia dan metalurgi mengubah besi yang kelihatan menjadi satu wahan. Jika anda telah sampai ke sini dan menyukai video ini, jangan lupa untuk melanggan. Jika belum berbuat demikian, tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan disebut dalam video-video kami. Jadi, adakah anda tahu apa yang dia lakukan? Keluni tahan karat mempunyai sifat anti-karatnya. Ada tak apa-apa objek keluni tahan karat di situ? Tinggalkan di ruangan komen sebab saya nak tahu. Di sebelah sini ada dua pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk meluaskan pengetahuan anda dan meneroka rasa ingin tahu anda. Dan kalau anda nak menyumbang kepada kami, hanya perlu tekan suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran ini. Itulah dia pencinta kejuruteraan. Salam hormat dan jumpa anda di video seterusnya.